Saya Jeffrey Syarizal. Dan saya Lee Sing Yu. Kami peserta mahir pertanian pintar intake pertama dari Nadi Kampung TK. Bila ada pejabat pertanian ada memberi bantuan kepada kami, baja, alatan, dan akan memberi kami sistem IoT oleh pejabat daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaya Balkis binti Abdul Hadi. Saya berumur 16 tahun. Tingkatan 4, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tekik, Pulau Tioman. Selepas saya menyertai tuition di Nadi, saya telah mendapat perubahan pada mata pelajaran saya, seperti mata pelajaran teras, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan juga sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Azri bin Ismail. Saya berumur 12 tahun. Saya sekolah di SK Tekik. Saya mewakili Nadi Kampung Tekik untuk pertandingan rombok sumur di UiTM Terengganu Dungun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjan Karmila binti Ramli, bekerja di Balai Polis Pulau Tioman, berasal dari Perak. Saya bertugas di Pulau Tioman ni selama 4 tahun. Dari tahun 2022, lebih kurang lah. Lepas itu saya suka juga sebulan sekali datang ke Nadi cek kesihatan. Kalau dekat klinik tu biasalah, ramai. Kat sini boleh segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaya Fatihah binti Abdul Hadi. Saya berumur 10 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tekik. Setelah menyertai program Kid Venture, saya berjaya membuat gelang dan menjual di kedai ibu saya. Ramai juga orang membeli gelang saya, termasuklah pelancong dan orang-orang Tekik serta kawan-kawan saya juga.